Satu perkara yang penting yang sering kita abaikan adalah bentuk muamalat sesama manusia. Perlu diingat, Islam tidak hanya pada ibadah. Islam mencakup seluruh kehidupan manusia sejagat, merangkum semua sudut. Bagaimana mungkin urusan seharian seperti jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, pajak gadai dan lain-lain diabaikan syarak yang bijaksana. Allah SWT berfirman dalam ayat 275 surah Al-Baqarah, wa ahallallahu al-bay'a wa harrama riba. Artinya Allah SWT menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dalam hadis lain, Abu Abdullah An-Nu'man radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu juga jelas, dan di antara kedua-duanya ada perkara yang samar-samar, yakni syubhah. Kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Maka sesiapa menjaga dirinya daripada yang syubhah itu, bererti dia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Sesiapa yang melakukan perkara syubhah itu, dia telah jatuh ke dalam perkara yang haram, seperti pengembala yang berada di sekeliling batas tanah gembalaan milik orang, yakni tanah larangan. Lambat laun dia akan masuk ke dalamnya. Ingatlah bahawa setiap raja ada sempadannya, dan ingatlah bahawa sempadan Allah SWT adalah apa-apa yang diharamkannya. Ingatlah bahawa dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, baiklah jasad seluruhnya. Jika ia rosak, rosaklah jasad seluruhnya. Ketahuilah bahawa segumpal daging itu ialah hati. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ancaman bagi pemakan riba. Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala berkata, pengharaman riba merupakan ijma' seluruh ulama Islam dan ia termasuk di dalam kategori dosa besar. Riba juga diharamkan oleh semua agama. Antara ulama yang menyatakan hal ini adalah Imam Al-Mawardi rahimahullah ta'ala. Di antara ancaman bagi pemakan harta riba adalah firman Allah SWT yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan tinggalkanlah sakit-baki riba sekiranya kamu benar-benar beriman. Sekiranya kamu tidak meninggalkannya, isytiharkanlah perang dengan Allah dan Rasulnya. Jika kamu bertaubat daripada pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu. Kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Surah Al-Baqarah ayat 278 hingga 279. Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan, yuqalu yaumal qiyamati li'akilir riba khudh silahaka lil harbi. Artinya pada hari kiamat diberitahu kepada pemakan riba, engkau ambillah senjatamu untuk berperang. Imam Abu Hanifah berkata, inilah ayat di dalam Al-Quran yang paling menakutkan.